Filter ni baru lalu dekat FYP aku. Sebenarnya aku tak nak main sebab aku tak kenal sangat bangsa-bangsa anime yang lain kan. Aku tahu anime yang aku tengok One Piece, One Punch Man, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer dengan Dragon Ball lah of course kan. Yang lain aku tak tengok. Memang aku tak reti. Tapi yang ni aku kenal. Ini Sukuna. Tapi nak fight dengan siapa ni? Ini tak kenal tu. Tapi dia main villain, kita ambil dia. Tadi tu apa? Armin. Dapat balik. Okey, ni kenal Armin aku rasa. AOT tengok sikit-sikit gitu-gitu lah kan. Yang last kali dia boleh jadi apa tu, apa giant yang bosor bagak tu kan. Alamak, tak perasan. Captain Sencho Luffy diorang dah dapat lah. Kita ni aku kenal Kakashi Sensei. Tapi ni nampak Armin ni macam main character tu. Main karakter kan main villain. Aku tak tahu healer ni mampu tak nak top chopper. Tapi sebab aku tengok One Piece, bila ada karakter One Piece kita ambil. Macam tu. Dragon Ball. Brule. Brule ke? Brule lah kot. Ya. Dragon Ball pun kita tengok gitu-gitu je. Right, berjaya tak tim kita lawan tim diorang. Final score 0-0. Kita pergi tengok. Pop! Pop! Kalah bos! What is this? Cuba korang try filter ni tengok.